So kamu nak bagi projek kepada siapa ke, kepada kroni ke, kepada apa ke sebagainya, kamu kena jawab. Dan pada masa yang sama, kamu kurangkan subsidi, naikkan harga barang, lepas tu sekarang kamu buang orang. Semalam Petronas umum yang mereka akan buang 10% daripada tenaga kerja mereka, atau 5,000 orang akan dibuang. 3-4 hari sebelum raya haji ni, mereka umum nak buang orang, akan dikorbankan lah atau dibuang kerja, tuan-tuan. Dulu kita dah cakap benda ini, saya sendiri dah cakap benda ni. So masa kita lontarkan perkara ini, orang-orang kerajaan, pemimpin kerajaan, menyokong kerajaan kata, oh ini tipu lah, tak betul lah, bohong dan sebagainya. CEO Petronas dah cakap mereka akan buat right sizing pada ketika itu. Itu pun kamu kata benda ni tak betul. Sebab itu hari ini orang tak percaya pada kerajaan dan pemimpin-pemimpin dalam kerajaan. Bila kita tegur, kamu kata tak betul. Lepas tu benda jadi. Nampak sangat kamu bohong. Bohong punya bohong. Sebab itu kerajaan hari ini tak ada kredibiliti, rakyat tak percaya. Dalam bahasa jalanannya, kamu ni suka kencing orang. Sekarang ni bukan sekadar kamu kencing orang, kamu buang orang. Alasan yang dibagi oleh Petronas macam-macam lah. Dia kata, oh ketidaktentuan ekonomi negara lah, harga minyak Brent jatuh 65 US dollar per barrel lah dan sebagainya. Alasan-alasan macam ni daripada dulu pun keadaan ekonomi dunia ni mana pernahnya stabil, dia naik turun. Dan dulu saya ingat masa saya dalam kerajaan, saya di unit perancang ekonomi dulu. Dan saya jaga petroleum, gas dan elektrik. Pada ketika itu, minyak pernah jatuh sampai 38 US dollar per barrel. Tapi kita tak pernah buang orang macam ini. Kamu ini, minyak daripada kamu kata 75, 80, oh sekarang ini 65 US dollar per barrel. Oh kamu membuat alasan itu, buang 5,000 orang. Ini apa cerita ini? So, apa sebab sebenarnya? Kamu ceritalah betul-betul. Kejap kamu kata ekonomi bagus, ekonomi terbaik lah dan sebagainya, Menteri Kewangan terbaik. Tiba-tiba kamu buang orang. Kalau ekonomi bagus, kita tak buang orang. Ini tak kena, tak masuk akal ini. Macam mana ekonomi baik, kamu buang orang, kita buang orang kalau ekonomi tak bagus. So, kamu cakap betul-betul, ekonomi ini bagus ke tidak? Apa yang kamu buat sekarang? Nombor satu, kamu tarik subsidi. Tong gas lah apa, minyak, harga minyak naik, harga diesel naik, harga gas naik, harga barang pun akan melambung. Bukan sekadar itu, kamu naikkan cukai-cukai, sekarang ini kamu nak buang orang lagi. Ini apa benda punya dasar ini? Bila kita tanya Perdana Menteri, Menteri Kewangan, Anwar Ibrahim pula cakap apa? Oh dia kena cari duit. Jadi saya baru dengar ucapan kamu Anwar Ibrahim. Kamu cakap apa? Oh saya kena cari duit ini. So, kenapa nak kurangkan subsidi? Sebab ada orang kamu ini semua minta projek. Buat itulah, buat ini. So saya nak tanya. So kamu buang orang ni, tarik subsidi, habis harga barang semua naik. Pasal nak bagi projek ke Anwar? Dan saya nak tanya projek-projek ni semua siapa yang dapat? Dulu kamu cerita, oh tak nak nepotisme lah, tak nak kronisme lah sebagainya. So projek-projek ini, saya nak tanya, siapa yang dapat projek-projek ini? Dulu kamu cakap tak nak direct nego projek lah apa. Sekarang, kamu bagi tahu saya, semua projek-projek ini semua open tender ke atau ada yang direct nego? Dan projek-projek yang selective tendering ini, berapa bilion kamu bagi selective tendering ini? Saya nak tanya. So kamu nak bagi projek kepada siapa ke, kepada kroni ke, kepada apa ke sebagainya, kamu kena jawab. Dan pada masa yang sama, kamu kurangkan subsidi, naikkan harga barang, lepas tu sekarang kamu buang orang. Kita kerajaan lama, sebelum ini, yang kamu guling-guling kutuk dulu, macam-macam mana buruk pun kerajaan lama dulu, tak pernah buat macam ni, Anwar Ibrahim. Ini kamu yang janji harga minyak turun, harga barang turun, harga kereta murah, tol free, PTPTN dihapuskan. Apa benda jadi ni Anwar? Lepas tu sekarang kamu minta kebal pula. Minta kebal, buang orang. Sebab itu saya cakap, mungkin ini Allah SWT nak tunjuk lah. Dulu kamu kencing banyak-banyak, kamu janji macam-macam. Lepas itu kamu buat ini.
Mungkin ada hikmah ataupun ada sebab asbabnya Allah SWT bagi kamu jadi Perdana Menteri, sebab mungkin nak tunjuklah kepada orang semua apa sebenarnya kamu ini. Lepas ini tak tahulah, ini ujian kepada rakyat Malaysia. Tunjuk kamu ni jadi Perdana Menteri, apa yang sebenarnya kamu buat, yang kamu ini cakap tak sebu bikin. Apa yang kamu cakap lain dengan apa yang kamu buat. Dan ini menjadi pengajaran kepada rakyat Malaysia, janganlah pilih orang-orang macam ini lagi.